أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lebih dahulu bila sama-sama kita buka majlis pertemuan kuliah maghrib pada malam ini dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bila sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah daripada Allah taala jua dapat sama-sama kita berada dalam rumah Allah pada malam ini. Diberikan kesempatan untuk melakukan kewajipan secara berjemaah sebentar tadi. Kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan masa yang baik. Dan dengannya dapat sama-sama kita meluangkan sedikit masa sementara menunggu ketibaan masuknya isyak pada malam ini. Jadi kita isi dengan pembacaan kitab Ar-Rahiqum Makhtum, di Sirah Nabawiyah, iaitu pada tajuk peristiwa Hudaibiyah, muka surat 577. Dengan tajuk kecil para utusan Quraisy. Pada pertemuan yang lalu kita dah membicarakan tentang tajuk orang tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Quraisy. Dan ada orang tengah yang menjadi penemu antara baginda Nabi dan juga Quraisy. Di malam ni para utusan Quraisy. Siapa yang Quraisy hantar? Kita tengok. Disebut dalam kitab yang kita baca. قال المصنف رحمه الله تعالى بعلومه في دار الأمين يا رب العالمين. Berkata pula seorang lelaki dari Bani Kinanah yang bernama Al-Hulais bin Al-Qamah, biar aku yang berjumpanya. Kata Hulais bin Al-Qamah. Mereka menjawab, silakan. Setelah kelihatan kelibatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kita lah bila orang datang, ini rupanya. Nabi kata, orang ini termasuk dalam kaum yang membesarkan unta korban. Bawakan binatang korban itu, kata Nabi. Lalu mereka pun membawa binatang korban itu kepadanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat menghadapinya sambil mengucapkan talbiyah. Apa dia talbiyah? Biasa kita dengar benda ni. Labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu lafaz talbiyah. Setelah Al-Hulais melihatkan hal itu, dia pun berkata, Subhanallah, kata Al-Hulais bin Al-Qamah,
Mereka ini tidak patut dihalang dari masuk ke Baitullah. Dia pulang kepada sahabat-sahabatnya dan berkata, aku melihat unta yang telah dipasang kalung dan diberikan tanda. Pada fikiranku mereka tidak patut dihalang, kata Al-Hulais bin Al-Qamah. Ini utusan Quraisy. Kemudian berlakulah perbualan panjang lebar antara Al-Hulais dengan orang-orang Quraisy tersebut. Tak dibawalah perbincangan, ya, sembang itu dalam kitab ini. Tapi berlaku satu perbualan yang panjang antara Al-Hulais bin Al-Qamah dan juga orang Quraisy. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi berkata, orang ini telah menawarkan kepada kamu cadangan yang baik, maka terimalah dan biarkan aku pula datang kepadanya. Kata Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Dia biar dia pula pergi, dia jumpa Nabi. Apa yang nak dibincangkan. Maka terimalah dan biarkan aku pula datang kepadanya. Mereka berkata, silakan. Lalu Urwah pergi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bercakap dengan baginda, tetapi Rasulullah menjawab kepadanya sebagaimana yang dikatakan kepada Budail. Budail bin Waraqah Al-Khuzai. Orang tengah. Kan? Yang kita dah baca pada pertemuan yang lain. Tatkala itu Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini berkata, hai Muhammad, apa pandanganmu kalau engkau menjadi penyebab kaummu semuanya binasa? Dia tanya kepada Nabi. Ya. Apa pandanganmu? Apa pandangan engkau, wahai Muhammad, kalau diri engkau, batang tubuh engkau ini menjadi kebinasaan buat kaum engkau sendiri? Maksudnya, Nabi ini jadi punca. Pernahkah engkau dengar ada orang Arab yang menjahanamkan kaumnya sendiri sebelum ini? Dia cakap pada Nabi, dia panggil Muhammad lah. Dia kata, pernah tak ada orang Arab yang menjadi punca, rosaknya, jahanamnya kaum dia sendiri? Kalau tidak, maka demi Allah, aku sekarang sedang melihat muka-muka. Dan aku berpendapat nantinya mereka akan menjadi manusia hina dan melarat yang akan melarikan diri dan meninggalkan kamu. Dia buat ayat itu. Lantas Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, apa kamu ingat kami akan meninggalkannya? Abu Bakar sambut kata-kata Urwah bin Mas'ud As-Saqafi tadi, ya, dia menyebutkan, ya, Nabi ni nak jadi punca tak kerosakan kaumnya. Abu Bakar jawab, Abu Bakar ni tak boleh dengan Nabi. Dia backup dia. Abu Bakar sebut kepada Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, kamu ingat kami nak tinggalkan dia? Urwah bertanya, siapa yang bercakap itu? Mereka menjawab, Abu Bakar. Ya, mereka menjawab Abu Bakar. Abu Bakar ni dia sentiasa berada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akrabnya, baiknya, kan, kawan qaribnya. Batu sebut ya fahafuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik ya kawan karib. Apa dia? Nabi-nabi, kan? Minan nabiyyin was-siddiqin, orang yang jujur, orang yang baik, wasyuhada, orang-orang yang syahid, wassalihin, ya, wasyuhada wassalihin, dan orang yang soleh. Lepas tu kena cari kawan yang baik. Jadi bila cari duduk dengan orang yang baik, kawan yang baik, kita juga dapat kebaikan. Ya. Kalau kita duduk dengan orang yang tidak baik, orang yang melakukan kemungkaran, ya, orang yang tak solat dan sebagainya, kita juga jadi orang itu. Bukan kita nak ikut pun, tapi kita dah biasa dengan cara kawan kita. Betul? Jadi Abu Bakar ni dia sentiasa dengan Nabi. Bukan setakat sepanjang hidupnya, tetapi wafat